Yanzilu alaihi kulla yawmin wa laylatin alfu la'natin. Orang yang tinggal semayang akan turun kepada dia setiap hari, setiap malam 1000 laknat. Apa maksud di sini? Ada yang mengatakan, malaikat akan mengatakan, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Kira pagi, petang, siang, malam duk kena celaka. Inna syaqiya la syaqiya fil azal. Dia ini telah jadi celaka sejak daripada azali. Dihidupkan di bumi, tidak mau semayang, tunduk kepada Allah, maka dia orang yang celaka. Celaka sial. Penyebab orang menjadi celaka di dunia dan akhirat kerana lalai dalam solat. Semayang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni kalau buat pahala besar, kalau tinggal dosa besar. Ditanya dulu, kalau suami kita jenis dah semayang, Allah, balik awal kita akan mengandungkan benih orang yang sia. Kerana orang yang tak semayang, dia sia. Lawang agama, tak mau tunduk kepada Allah, jahat daripada iblis, laknatullah. Iblis tak mau tunduk kepada Nabi Adam, bukan tak mau tunduk kepada Allah. Kalau suruh semayang, iblis semayang. Merata 7 lapis langit, iblis sujud. Cuma iblis tak mau hormat kepada Nabi Adam. Kita ni tak mau tunduk kepada Allah sendiri. Jahat dari iblis. Apabila solat diterima, maka diterima semua amal. Dan apabila solat ditolak, maka ditolak semua amal. Orang yang meninggalkan semayang, Allah takkan terima. Nombor 1, puasanya. Nombor 2, sedekah ataupun zakatnya. Nombor 3, hajinya pun Tuhan tak terima. 4, amalan yang lain pun Tuhan tak terima. Quran menyatakan orang yang tidak semayang kena azab dalam neraka sakar. Ada sebagian ulama tafsir, saya terbaca, dikatakan neraka sakar ini adalah neraka yang paling panas di antara neraka-neraka yang ada. Sehingga kalau neraka-neraka yang lain berdekatan dengan neraka sakar, neraka itu akan terbakar, yakni akan hangus kerana api yang terdapat di dalam neraka sakar amat menakutkan. Wahai Muhammad, orang yang meninggalkan semayang tidak ada bahagian daripada tuahmu. Hinanya orang tinggal semayang. Wala fi syafa'atik, dia takkan dapat syafaat kamu. Wala huwa min ummatik, dia bukan daripada umat kamu. Selain menjaga solat kita pastikan solat kita menepati apa yang dikatakan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Nabi kata, Allah kata, solat betul-betul, solat itu menghalang daripada perbuatan keji dan mungkar, membina agama. Jangan tinggalkan solat, kerana meninggalkan solat amat bahaya.